Kita hari ni nak harvest buah kelapa. Nampak banyak cabaran. Parang buta. So ada lebih kurang 4 tandan yang kita boleh bawa turun hari ni. Ini dia hasil lagi ni. Terima kasihlah. Ini semangat kejiranan. Okey. Kita minum kelapa muda hari ni. Ni guys, ini rezeki tupai. So alhamdulillah ada rezeki tupai, ada rezeki manusia. Jadi sama-sama dapat makan kelapa gading yang kita tanam lebih kurang 12 tahun dulu. So ini acap kali dah ambil buah dia. So ini saya ingat bulan Disember boleh ambil 3 lagi tandan yang ada. Ini yang baru kita harvest tadi. Buah dia cantik, memang elok untuk minum air dan juga isi dia nampak memang cantik.